Halo. Bodoh je kita tahu. Yeah. Hari ni korang nak pergi photoshoot tunang, cakap apa? Kawan kita orang. Kawan childhood. Kawan daripada kecil lah. Hari ni aku dengan Mr. Amirul. Member aku ni nama dia Akmal. Dia minta tolong ambil gambar dia. Minta tolong aku buat video lah untuk dia. So kita orang as a team hari ni. Hari ni kita orang satu team lah. Sebab ni kat belakang ni satu box. Tapi kamera dia je lah. Aku pakai handphone ni je. Nak jemput dulu Akmal ni pergi rumah pengantin tu. Nak tengok tempat macam mana, nak set up dulu. Kita nak set up dulu macam mana pelamin dia. Nak tengok okey tak okey, ada barang kurang ke, kita nak cuba lah improve. Sekarang ni kita on the way ke rumah belah perempuan lah, sebab nak tengok tempat untuk shoot. Okay, kita dah ambil pengantin. Untuk tunjuk direction. Apa perasaan anda? Perasaan saya tak excited sangat. Biasa-biasa. Itulah, dia pengantin ni memang sengal-sengal sikit. Dia sengal-sengal hobi sikit. Apa pelaminnya ada ruang ke tak? Risau je tak ada ruang kat depan tu. Cahaya. Tak ada ruang, pening kepala. Sekarang kita nak kena cari angle, kan kena depan ke belakang lah. Pening lah. Tu je lah, kita jumpa kat sana. Kita orang baru siap inspection dekat rumah untuk tengok apa tempat dia apa semua. Agak ni mencabar Ruang dia kecil ni je. Macam mana pun dia boleh jadi, cuma aku pun tak ada ruang space nak gerak lah. Sebab kawasan sempit, nanti orang dah penuh, aku kena melangkah orang. Itu bijak Bijak je tangan. Dah. Okay, sekarang ni nak balik. Nak Okay, siap-siap memang lah. Siap-siap. Kita tengok rumah diorang dah kemas ke belum? Tadi suruh kemas. Apa kejadian ni? Sebab tadi macam kebahan ayam. Ni rumah bujang. Jom kita masuk, tengok keadaan ni. Halo. Oh. Nampak kan? Membogil Tak ada air. Dia tak mandi lagi. Tak ada air. Ni bodoh. Okay. Nak mandi rumah, air tak ada ni. Kita ambil rumah tanah. Rumah tuan tanah. Okay, kita ambil kat rumah tuan rumah. Cukup ke dia satu balik? Ni satu je. Baru dia tak dalam bilik kan? Biasa. Rumah tu. Kang, aku nak tidur. Belum, kau bukan nikah. Ahmad Teng. Kau pengantin sampai. Babi kerja je macam ni. Apa kerja siap? Mana ada orang kerja hari Ahad? Aduh. Kat mana man? Mual. Aku sleeper lah. Kita ambil kat kolam belakang ni. Air kolam memang ni. Berpengalaman memang. Berpengalaman. Okay, kita dah selesai merembat air. Berat. Macam dah tak ada. Sekarang pukul 12.54 kita pergi rumah orang ambil air. Nak mandi memang pasal. Dari tadi tak nak mandi dia orang. Dah berasa. Ni banyak buang. Lain. Kena ada sight lah, tajam macam ni. Baru je. Bila nak mandi lah ni? Ni dah mandi. Sekarang ni kita on the way ke rumah pertunangan. Kali ni kita bawa ni badak. Macam mana? Kita dah lambat pun. Okey je. Okey je. Masih okey. Cuma
jaya aku akan rushing dan berpeluh lah. Dah lah baju Mungkin hitam. rupa tak macam ni lah. Tu cari. Dah lah baju hitam. Itulah apa punya tema lah kau orang ni. Jadi kau makan dulu lah sebab kau tak akan makan je lagi. Kau akan tunggu masuk, lepas tu dah siap. Sisi gambar. Lepas tu kau nak keluar pergi outdoor. Kalau nak rehat kejap boleh. Aku pun nak makan juga. Aku lapar kak. Tahu? Dah lah kau tak belanja makan. Orang makan sarapan je tadi. Kena ada benda ni. Kau bila Dan? Lambat lagi lah. Kau jangan tanya aku soalan-soalan. Ayu tengok, Soalan-soalan Ayu macam tengok ni, ni. Ayu tengok. Kikat luar. Ada jok lagi. Mantap. Confirm Ni confirm Confirm. Nampaknya kawan-kawan kita semakin besar. Ya, dah besar lagi nampak. Selain daripada perut. Kita dah sampai rumah pengantin dah. Wih, semak ni mah. Kita akan set up samping. Nak pakai samping Tengok Mul lah, Mul tengah set up. Ada kamera Rumah tangga lah. Sekarang shooting outdoor. Dah semua dah kulit dah kan. Relax. Jadi engkau, aku kat sini. Bukan aku lah. Dan Nampak warna merah pun. okay. Tadi kita dah settle dah shooting dekat dalam rumah. Pertunangannya caranya berjalan lancar sampai pukul 5. Lepas tu sekarang ni kita gerak ke apa nama tempat ni Mas? Mini zoo ada mesti untuk kita shoot outdoor pula. Do you know who is Michael Jordan? My brother. Gaya Your brother. Gaya ada. Dah awal diri. Sentuh pun tidak. Jom aku bawa kau jalan-jalan. Sometimes I need to go toilet because my stomach is not very good. Okey. Siapa nama bang? Mapio. Maafio. RM50. Tak ada kata-kata ataupun 100 ada kata-kata. 100 kata-kata. Satu kata-kata. Okey. Kata-kata hari ini Maafio. Kenapa perlu tunang kalau boleh dulu? Kita sekarang ada di Yang dekat-dekat sikit. tak selesa. Kau bukan patin. Tak selesa baru. Sekarang ni kita tak tahu nak buat apa. Itu motif dan tujuannya tak tahu. Daripada tadi datang sini pusing-pusing Cari spot. cari spot. Ini rumah aku ada bayang. Nama dia rosak. Ni nama dia orang rosak. Orang sini sila. Baik eh? Okey, mama. Boleh Boleh. RM50 tanpa kata-kata ataupun RM100 bagi kata-kata. RM100 dengan kata-kata lah. Sebut nama. Nama dulu. Nama Akmal lah. Okey. Kata-kata dari Akmal. Janganlah kita ikut nilai kerana ikut seremban lebih dekat.
Tujuan kita hari ni sebenarnya kita nak buat interview. Reject. Next. Apa benda ni? Cakap. Mic ke? Gila ah. Canggih ya. Cuba anda terangkan apa yang kita nak buat hari ni. Salah, biasanya tu abang tak nak, kau cakap dulu kat sini baru bagi dia. Oh, okay. Action. Hari ni apa tujuan abang datang kat sini sebenarnya? Apa tujuan dan purpose? Kenapa Jom sikit, KLCC nama dia KLCC? Sebab kalau dia kat KL, kalau dekat Muar jadi Muar CC. Salah. Sebabnya dia punya bangunan hanya berada di sisi, tak ada dekat tengah-tengah. Sebab tu nama dia KLCC. Dia tak ada idea. Ayah. Buka dulu. Hello? Datuk Nan cik. Betul. Betul. Ingat tipu. Oh, Ipang kat Muar ni ada kawan tunang. Kita dah settle dah hari ni. Dah siap photoshoot apa tadi? Outdoor. Lepas tu kita mau minum-minum dulu sekejap. Lepak-lepak kan. Penat. Sian dia penat. Dah habis. Betul ni? Kanan boleh, yang kiri boleh lah. Kau ni betul-betul dah bunguk. Kanan lah. Sekarang ni kita nak hantar si pengantin ni balik sebab esok dia kerja. Kita pun nak balik ni jauh 3 jam nak sampai rumah. 3 jam. Menandakan sekarang ni dah pukul 8.25. So sekarang ni dah settle. Nak balik tidur. Esok kerja. It's a wrap. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you.